saya Ruhaida Aris daripada tim iPad. iPad adalah Iskandar Putih Agriculturalist Community yang ditubuhkan sebelum waktu COVID itulah. Sekarang telah ke Kota Jil. Tanaman padi kita ni adalah MRI 297. Padi sawah yang kami tanam di sini kita dapat benda daripada Kedah. Daripada asas tu kita menggunakan skala yang kecil. Contohnya kompos yang kita letak dalam polybag, kita menggunakan sisa makanan, kita menggunakan daun kering, dahan-dahan kayu yang ada sekeliling kat sini. Maksud saya kat sini dia melibatkan kos yang kecil je. Untuk tanaman padi ni kami telah menerima tawaran lah untuk tanaman di Kota Jil adalah salah satunya disebabkan menyambut seruan lah Tahun Melawat Johor. Kawasan sekitaran ni kami diberikan ruangan untuk tanaman. Selain padi kita ada tanam juga lah tanaman yang lain. Basically Kota Jil ni selain daripada dia bersifat penjara ataupun tempat kunjungan warisan untuk Johor Bahru, kita juga ada inisiatif bersama-sama dengan komuniti, pelbagai jenis komuniti daripada segi muzik, daripada segi art. Yang ini ialah komuniti yang terlibat dalam pokok-pokok garden, kita panggil urban gardening. So dekat belakang kita ada sikit tanaman-tanaman yang biasa kita lihat, macam ada ubi, ada tebu, pokok-pokok kecil, cili dan sebagainya. So kita memperkenalkan benda-benda macam ni supaya audiens kita ataupun pelawat dia boleh tengok macam mana proses padi dihasilkan daripada benih, daripada kosong dia ditanam and then masuk polybag and then dia dah jadi masak, dituai, ditampi dan sampai kita nak hasilkan dia sampai beras, dan beras tu jadi nasi dan you boleh test terus makan. Dan kita selalu fikir padi ni sesuai ditanam dekat utara. So kita kat selatan ni, yang paling selatan ni pun boleh juga tanam padi. Ini ialah satu education kecil yang kita rasa perlu untuk komuniti kita yang dah terlalu urban.